Pernah dengar tak nama kuih bunga? Kita nak share resepi kuih bunga yang berasal dari pantai timur. Rasa kuih ni lemak-lemak manis dan mudah sangat nak buat. Okey, jom kita buat. Mula-mula ambil 2 cawan tepung pulut. Lepas tu masukkan 1 cawan air. Masukkan sikit demi sedikit air tu. Kemudian gaul sampai jadi dough tak melekat macam ni. Lepas dah jadi dough, boleh bulat-bulatkan dia macam ni. Buat sampai habis. Untuk resepi ni saya guna tepung pulut cap Golden Coins. Tepung ni berasal dari Thailand tau, 100% asli, tak ada campuran. Ramai dah peniaga-peniaga kuih yang approve tepung ni. Okey, lepas tu pecahkan 2 biji telur dalam mangkuk. Ambil dough yang kita dah bulat-bulatkan tadi, tekan-tekan sikit dekat bahagian tengah tu, and then celupkan dengan telur dan dah boleh goreng. Time goreng ni dia akan meletup-letup sikit sebab tepung tu akan pecah jadi bentuk bunga. Bila dah siap goreng, angkat dan toastkan sekejap. Masa panas-panas tu letak dalam pinggan and taburkan dengan gula. So dah siaplah kita punya kuih untuk berbuka hari ni. Sedap sangat kuih ni. First time saya makan hari tu, rasa macam tak boleh nak stop. So buat lagi lah hari ni. Untuk korang, jemput cuba resepi ni. And jangan lupa dapatkan tepung pulut cap Golden Coins ni, sebab saya ada banyak resepi nak share sepanjang Ramadan. Tepung ni korang boleh dapatkan di Lotus, NSK, Econ Safe, Kedai Eco dan juga TikTok Shop.